untuk subgraf ni, Ain dan Dania, kita akan mulakan untuk melukis salah satu lagi graf, okey, subgraf lah, kita akan panggil dia sebagai subgraf, iaitu dia adalah, okey, kalau kita tengok dia adalah actually subgraf ni adalah sebahagian, dia ada dua lah, dia ada two things here, dia akan jadi sebahagian, okey, ataupun keseluruhan, okey, daripada graf asal. Okey, dia salah satulah, sama ada dia sebahagian ataupun keseluruhan daripada graf asal. Okey, so subgraf ni kita perlu lukis lah. Kita akan lukis nanti, dia akan tentukan sama ada itu adalah subgraf ataupun bukan. So sekarang macam mana kita nak tahu dia adalah subgraf? Okey, bentuk tu adalah subgraf ataupun bukan. Okey, so dia punya key point dekat sini adalah kita punya kedudukan dan label. Okey, kita kena tengok kedudukan kedudukan dan label, okey, bagi bucu, okey, bagi bucu dan tepi mesti sama dengan asal. So macam mana kita nak tahu, okey, macam mana kita nak tahu itu adalah subgraf atau bukan? Okey, so kita tengok dia punya key points dia, kedudukan dan label. Sekejap cikgu highlight. Sekejap. Kedudukan, sorry. Inilah. Okey, kedudukan dan label bagi bucu dan tepi. Okey, bucu dan tepi mesti sama dengan yang asal. So kita akan pilih sama ada itu adalah subgraf atau bukan. Kita kena tengok kedudukan dan bucu mesti sama dengan asal. Okey, so tak apa kalau awak tak dapat idea lagi dekat sini. Okey, so kita terus pergi kepada contoh. Sekejap. Okey, so cikgu terus pergi kepada contoh. Cikgu pergi pada contoh. So sekarang tentukan sama ada rajah 1, rajah 2, rajah 3 dan rajah 4 ialah subgraf bagi graf. Okey, kalau Ain dengan Dania tengok, okey, ini adalah graf kita. Okey, jelas tak graf? Jelas tak Dania graf dia? Jelas Okey, so itu adalah graf. Okey, ini adalah bentuk graf kita. Okey, kalau kita tengok dekat sini, alamak, kenapa cikgu rasa tak jelas Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita ada bucu lah. Kita ada bucu. Kejap cikgu tunjuk sikit. Kita ada bucu. Okey, A to B. Lepas tu ada C, ada D, E, F, G. Okey, lepas tu ada juga dia label dengan dia punya sisi dia di label. Sekejap. Okey, ada E1, okey, E2, E3, E4, E5, okey, E6. Cikgu tak sure yang tu. E7. Okey. So sekarang kalau kita tengok dekat sini, Ain dengan Dania, bila kita tengok yang mana satu, okey, sekarang tugas Ain dengan Dania kena labelkan sama ada rajah 1 ni adakah subgraf bagi graf, rajah 2 ni ya atau bukan, subgraf atau tidak. Sama juga rajah 3, rajah 4, subgraf atau tidak bagi graf. Okey, so sekarang rajah 1 sampai 4 ni kita kena tengok satu-satulah. Kita kena tengok one by one. Okey, di mana kita kena tengok details dia. Okey. Kita akan refer kepada graf kita untuk menjadikan dia subgraf atau tidak. Okey, cikgu pergi kepada contoh pertama. Rajah 1. Kalau kita tengok sekarang, okey, kita tengok sekarang
kita tengok di sini. Okey. Kita tengok bucu First kali kita tengok bucu. Bucu dulu. A B. Okey, A B. Kalau kita semak dekat sini, A B. A B. Okey, so dia checklist lah, checklist. Sama. Setakat ni sama tak Ain? Sama. Okey, so sekarang kita tengok dia label. Dia label E1 dengan E2. Okey, so sekarang E1. Okey, lepas tu next E2. So sama. So rajah 1 ni subgraph atau bukan? Ain. Subgraph. Yes. So cikgu akan tulis as ya lah. Ya, subgraph. Okey, so kita buat macam tu untuk kita tengok, kita detect balik adakah subgraph kan? Nama pun subgraph. Adakah ia subgraph bagi graf? Okey, bagi graf J. Okey, so kalau kita tengok rajah 2. Kalau kita tengok rajah 2, kejap Cikgu takut nak zoom, takut tak nampak. Okey. So kalau kita tengok rajah 2 sekarang, kalau kita tengok dia punya bucu dulu. Okey, bucu dulu. So sekarang kalau tengok C, tiba-tiba dekat sini C kan. Sekejap Ini adalah C. C dia adalah, maksudnya C dia adalah gelong. Sama tak dengan graf Dania? Kalau ikutkan graf, gelong tu bucu apa? Bucu? A. So dah tengok kat sini. First kali dah tak sama. Okay, first kali memang C, dah lain. Memang lain betul lah C dengan A tu. So automatic boleh terus je tulis bukan. Dia bukan subgraph lah. Sebab gelong tu pun label dia, kedudukan dia dah berbeza. So dia bukan subgraph. Sampai sini Dania dengan Ain faham tak? Faham Okey, kalau this once dia bukan, one dia tak sama, terus bukan lah. Okey, so kita teruskan. Tengok rajah 3. Okey, rajah 3, cikgu nak tengok kepada DE lah. Okey. Okey, DE. Okey, ni D, ni E. Okey, so kat sini kita ada D, kita ada E. Okey, so far masih sama lah. Okey, so far masih sama. Okey, so next kita tengok lagi BC. BC pun sama. Okey, kita tengok dia punya E dia. Dia label E tu. Dia label E tu. Sekejap, B sama tak? B. Oh, okey. Cikgu tak perasan. Kejap. C dia dekat atas, lepas tu B. Okey. Nampak tak ke sini? Sepatutnya sini adalah C, sini adalah B. Dia terbalik, dia jadi terbalik. Sini adalah dia DE, C, B. So nampak tak? Dia tak sama dekat situ. Ain dengan Dania. Nampak tak? Nampak Ain nampak tak? Nampak Okey, kalau nampak jelas tak apa. Okey, so bila tak sama kat sini, automatik dia akan jadi bukan. Okey. Sampai situ faham Ain dengan Dania? Faham Okey, sebab ni subgraph ni, graf dengan subgraph. Okey, benda barulah untuk ni. Untuk korang tengok ni. Okey. Okey, so kita pergi lagi kepada rajah 4. So rajah 4, kalau kita tengok dekat sini, this one, okay, kalau cikgu tengok dekat sini sama. A, B, C, D, E, F, G semua sama. Okay, so maksudnya ada benda yang akan jadi tak sama, iaitu E dia, label E dia. Kalau tengok label E dia, sorry lah sebab gambar cikgu tak berapa jelas dalam ni. Nanti korang dapat nota ni, tak apa, korang tengok balik. Okay, actually dekat sini kalau tengok, sebenarnya kat sini yang tak sama dekat sini yang ni E2. Okay, dekat sini dia tulis E1. So bila kedudukan salah satu kedudukan dia tak sama, okay, so terus jadi bukan subgraph. Okay.
Okay, so ini adalah untuk subgraph. Kejap, cikgu latihan subgraph. Sekejap Seterusnya, yang tadi tu subgraph. So next kita akan masuk kepada pokok. Ain dengan Daniel dah masuk dah ni bab ni dekat sekolah? Siapa belum tu? Ain belum? Daniel? Dah masuk dah lah. Boleh faham kat sekolah belajar? Baru masuk hari ni. Oh, baru masuk. Yelah, tapi boleh faham lah kan sikit-sikit kan? Sebab awak dah belajar banyak. Sebab benda sama, graf apa? Mudah. Graf arah nanti apa? Nanti banyak lah belajar lagi. Okay. So next kita pergi kepada pokok. Okay. Apa itu pokok Tadi awak dah masuk subgraph. Okay. So apa itu pokok? Pokok ni adalah pokok ni adalah salah satu subgraph. Okay. Dia adalah sekejap. Salah satu subgraph. Okey. So bila dia adalah salah satu subgraph, okey, tapi dia ada ciri-ciri dia. Okey, graf pokok ni dia ada ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia. Okey. So ada 3 benda tau. Ada 3 benda graf pokok ni bila dia jatuh bawah subgraph. Okey, first thing adalah dia adalah graf mudah. Dia akan jatuh under graf mudah tanpa gelung. Atau berbilang tepi. Tanpa gelung atau berbilang tepi. Dia tak adalah, dia tak ada benda tu. Okey, next is okey, satu lagi, next dia punya ciri-ciri. Semua bucu mesti berkait. Okey, semua bucu mesti berkait, dan setiap pasangan bucu, tak apa, Ain dengan Daniel tak payah saling apa-apa lagi. Nanti nota ni awak dapat. Latihan je nanti kita buat sama-sama. Dan setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Okey, sekejap lagi cikgu explain nombor 2 tu. Okey, next nombor 3. Okey. Satu lagi dia punya kelainan sikit pokok ni adalah bilangan tepi dia. Nak cari bilangan tepi, bilangan bucu kena tolak 1. Okey, biasa kita akan kira bilangan tepi tu samalah, bilangan tepi tu sama. Okey, yang ni untuk pokok ni dia kena tolak 1, baru dia akan kita panggil sebagai graf pokok. Okey, so sekarang tadi key point kita adalah tanpa gelung dan tanpa berbilang tepi. Okey, and then semua bucu mesti berkait dan setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Okey, apa contoh apa contoh yang ni? Okey, nombor 2 ni contoh dia akan jatuh macam ni. Dia akan jadi macam ni. Okey, contoh cikgu ada 4 bucu. Okey, A, B, C, D. Okey. So sekarang kalau kita tengok macam mana cikgu nak kaitkan A dengan B. Okey, cikgu nak pergi A to B, cikgu boleh direct pergi A to B. Cikgu boleh direct pergi A to B. Okey, bucu A to B. Okey, tapi ada salah satu lagi, cikgu boleh pergi A daripada A, cikgu nak pergi B, cikgu boleh lalu D
D, AD, A to D to C to B. Okay, so dekat sini kita nak tunjukkan yang dia adalah graf pokok. Dia akan jadi, kita tak boleh ada dua laluan. Ain dengan Dania, kita tak boleh ada dua laluan. Okey, di mana cikgu tak boleh ada ni. Cikgu tak boleh ada ni. Cikgu kena ada choice. Cikgu kalau cikgu nak pergi A ke B, cikgu hanya ada satu laluan sahaja. So maksudnya cikgu kena padam satu lagi laluan. Cikgu padam this one. So boleh tak kalau cikgu padam yang tadi tu, boleh tak cikgu pergi ke A ke B melalui DC? Boleh tak Ain? Boleh tak? Faham tak cikgu punya soalan? Sekarang cikgu boleh pergi A ke B. Cikgu teruslah, cikgu direct lah kan. Cikgu direct pergi A ke B. Sekarang kalau cikgu nak cari jalan lain, nak pergi A ke B, ada ke tak jalan lain tu? Tak ada. So itulah yang akan memenuhi ciri-ciri graf pokok. Maksudnya dekat situ, inilah contoh graf pokok. Dia akan jadi satu laluan sahaja kalau awak nak pergi ke mana-mana. Okey. So satu lagi, bila awak nak check itu graf pokok atau tak, tengok dia punya bilangan tepi. Kan dia punya tadi bilangan bucu kita ada 4, betul? Kita ada 4 bucu. Dia punya formula adalah tolak 1. So sama dengan 3. So kita ada 3, betul tak bilangan tepi kita 3 Dania? Betul. So ini adalah yang dimaksudkan dengan graf pokok. Jelas tak so far? Jelas tak Ain dengan Dania? B ke C? Macam ni je lah kan? B ke C, satu laluan je kan? Dania, dengar tak? Laluan cikgu B ke C. Boleh tak kalau cikgu nak cari laluan lain? Cikgu nak lalu A, D, lepas tu D ke C. Boleh tak? Tak boleh. Sebab tak bersambung bucu dia. Sebab itulah maksudnya graf pokok. Kalau graf mudah awak sebelum ni, kalau graf mudah awak, okey, ada 4 bucu. Okey. Kalau cikgu cakap cikgu nak pergi B ke C, cikgu teruslah pergi B ke C. Tapi salah satu lagi laluan cikgu boleh lalu B to A, lepas tu pergi D, lepas tu jumpa C. Ini graf mudah kan? Dania kan? Kita tak nak samakan graf mudah dan graf pokok. Sekarang ini graf mudah, ini namanya, this is your graf mudah. Sebab tu bezanya, this is kita punya graf pokok. Bila kita nak kaitkan satu bucu, kita hanya ada satu laluan. Kita tak boleh ada dua laluan. Itu maksudnya graf pokok. Dan dia punya tepi memang formula dia akan jadi 4 tolak 1. Bilangan bucu tolak 1. So kita akan dapat 3 bahagian tepi. Dia pokok memang macam tu. Okey. Okey ke? Okey, Ain okey ke? Okey, tak apa, kita tengok okey ke tak okey. Nanti kita tengok masa buat latihan ni lah. Okey, sekejap. Okey, now this is one tak ada. Sekejap. Sekejap
Okey. Okey, now kita nak kenal pasti sama ada pokok atau bukan pokok untuk rajah di bawah. Berikan justifikasi anda. Okey, so sekarang kita check kita check. Now kita nak check. Kalau kita tengok rajah A. Okey, so rajah A ni, Ain, adakah A ni pokok atau bukan pokok? Bukan pokok. Okey, bukan pokok. Kenapa bukan pokok? Dia suruh bagi justifikasi. Dia bertanya pula, bagilah alasan kenapa bukan pokok. Okey. So samalah kita boleh guna bucu, kedudukan bucu, atau kedua kita boleh guna dia punya bilangan tepi. Bilangan tepi tadi Okey. So sekarang kita bagi alasan. Kita dah bercheck lah Ain dengan Dania. Kita dah bercheck. Okey. So A to B. Okey. So cikgu pun buatlah A nak pergi kepada B. Okey, A nak pergi kepada B. Okey, ada satu laluan. Tapi cikgu boleh juga pergi jumpa D dulu, lalu C dulu, lepas tu cikgu pergi ke B. So bila ada dua laluan, laluan pertama, laluan kedua, so maka boleh tulis Amin atau apa, tak payah salin pun. Nak salin ke? Okey. Ain dengan Dania yang ni boleh salin. Cikgu rasa awak boleh, tapi dia punya arahan awak tulis ringkas-ringkas je. Kena pasti sama ada rajah pokok atau bukan pokok. And then awak boleh lukis kot sebab gambar rajah dia very simple. Boleh Ain dengan Dania? Boleh. Okey, tolong. Sebab dari tadi dia mula tak salin lagi. Tak tulis apa-apa, takut tercengang pula. Okey, boleh salin dulu. Maka cikgu tulis maka bukan pokok. Okey. Okey. Okey, dan yang lain. Okey, kejap Ada satu lagi justifikasi yang awak boleh guna selain daripada pertemuan bucu tu, ataupun satu lagi kita punya point adalah bilangan tepi. Okey, so bilangan tepi kita punya pokok punya formula tadi adalah bilangan bucu tolak 1. 4 tolak 1 sama dengan 3. Okey. Okey, bilangan tepi 4 tolak 1 sama dengan 3. So sekarang kalau kita tengok, adakah dia ada 3 tepi atau berapa banyak tepi? Ada 4 tepi. So dia tak ikut dia punya formula ni. So ini juga adalah justifikasi yang kedua kalau awak nak guna pun boleh. Okey, bilangan tepi sebab bukan pokok sebab bilangan tepi adalah salah. Faham tak Dania dan seterusnya? Okey. So B. Okey. B Dania. Pokok atau bukan? Sorry, kejap. Cikgu tak dengar suara cikgu ke? Dania, B pokok atau bukan? Pokok. Okey, kenapa pokok? Bagi justifikasi awak. Apa? Bilangan tepi dia sama dengan bilangan bucu tolak 1. Okey, so 4 tolak 1 sama dengan 3. So ada 3 tepi lah. 1, 2, 3. Betul. Okey, so satu lagi. Ain dapat juga pokok Ain? Ain dapat tak pokok? Dapat faham so boleh guna justifikasi yang pertama ataupun justifikasi yang kedua. Contoh cikgu nak pergi A kepada C. Okey, A kepada C. So cikgu hanya kena cikgu punya laluan adalah ADC. Itu sahaja. Cikgu tak boleh lalu ABC, tak boleh sebab tak ada ni tak ada tepi di sini. So cikgu tak boleh lalu. So laluan cikgu hanya satu. So sama juga
ADC hanya ada satu laluan. So hanya satu laluan. So itu juga menjadikan ia adalah pokok. Jelas Ain dengan Dania? Jelas. Very good. Okay, cuba C pula Ain dengan Dania. Lukis, lepas tu terus buat. Ain, C tu pokok atau bukan? Ain, C pokok atau bukan? Pokok. Okey. Dania, pokok ke? Pokok. Okey. Apa justifikasi Ain? Bilangan tepi dia sama dengan 4/1. Okey. So bilangan tepi. Okey. So ada 1, 2, 3 sama dengan 3. Very good. Okey. So sama juga kalau kita tengok cikgu nak buat laluan. Okey, contoh cikgu nak pergi AC. So A ke C. Okey, so cikgu terus je lah direct AC. Cikgu tak boleh lalu AD, DC tak boleh. DC tak boleh lalu. AB, BC tak boleh lalu. So laluan cikgu hanya ada satu. So maksudnya ia adalah pokok. Okey, jelas Jelas. Okay, next kita pergi okay. Cikgu rasa cikgu pergi latihan cikgu dululah. Sekejap. Oh, tapi that one lukis pokok. Oh, tak apalah. Korang tak boleh buat lagi kot. Okay. Tak apa. Kita pergi contoh dulu. Okay. Okay. Now, kalau kita tengok di sini, Contoh di sini arahan dia adalah lukis satu pokok dengan maklumat yang diberi. Okey, so sekarang kita tengok dia bucu dia ada 5. Okey, so bucu ada 5. Macam mana nak cari bilangan tepi Ain? Ain? Ya. Macam mana nak cari bilangan tepi kalau bucu dia 5? Apa formula pokok? Formula bilangan tepi pokok? Ya, 4 tolak 1. So dia akan jadi 5 tolak 1 sama dengan 4. So sekarang awak berdua, Ain dengan Dania, awak kena lukis satu pokok. Satu pokok yang ada maksudnya dia ada 5 bucu tapi dia ada 4 tepi. Okey, tak kisah bentuk tu, tak kisah jadi apa dan tak perlu label lah sebab dia tak bagi detail apa pun. Dia hanya nak 5 bucu ada 4 tepi. Boleh Ain dengan Dania cuba tak? Lukis apa-apa bentuk 5 bucu 4 tepi. Boleh ke? Cuba buat sekarang. Okey. So sekarang apa-apa bentuk lah bilangan bucu 5. Okey, bilangan tepi mesti ada 4. Okey. So cikgu lukis 1 2 3 4 5. Okey, so bilangan tepi mesti ada 4. So cikgu gabungkan 1 2 3 4. Dah siap. Ini cikgu punya bentuk. Ain dengan Dania dapat
Dapat tak? Ada 5 bucu, ada 4 tepi. Dapat kan? Dapat. So apa-apa yang terbuka lah, apa-apa yang dia tak complete another one tu. So itulah maksud dia pokok. Macam itulah maksud dia. Okay. So cikgu pergi another one. Okay, this one bucu 4. So dia nak bucu ada 4. So bilangan tepi akan jadi 3. Okay, Ain dengan Dania proceed. Sekarang boleh sambung. Cikgu lukis cikgu punya sekali lah. Cikgu punya dah siap. Dia tak boleh lebih pula. Dia dah kena straight. Korang gunalah ruler ke. Okay. Cikgu punya dah siap dah. 4 bucu, 3 tepi. Boleh ke? Cikgu nak explain? Dania okey? Ain? Okey. So, lukis 2 pokok berdasarkan graf yang diberikan di bawah. Okey, Ain dengan Dania, bolehlah salin arahan tu, lukis gambar rajah tu. Okey, sementara tu cikgu explain. Okey, so now dia minta kita lukis 2 pokok berdasarkan graf yang diberikan di bawah. Okey, so ini adalah graf mudah lah sebab semuanya bertutup. Okey, ada bilangan bucu tersendiri dengan dia punya tepi dia. Okey, so sekarang first thing first, kita nak lukis. Kalau kita nak lukis berdasarkan graf mudah, kita kena kita kena lukis another pokok. Okey, first thing adalah kira bucu. Okey, kena tahu berapa banyak bucu. Okey, keluarkan 2 information ni lah. Berapa bucu? Okey, dekat sini, kalau ikutkan dekat sini, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 bucu. Okey, so next okey, so next okey, lepas tu kita dapatkan bilangan tepi lah. Bilangan tepi yang kita nak kena lukis adalah untuk pokok lah. Untuk pokok, so dia akan jadi 5 tolak 5 tolak 1 sama dengan 4. Okey, so first thing first, sama juga kalau awak nak start lukis another pokok. Okey, lukis bucu dia dulu. Dania ada Ain. Lukislah. Lukis apa-apa bentuk, dia tak kisah. Dia memang dia akan terima je apa-apa bentuk. Asalkan bilangan bucu dengan bilangan tepi awak tepat. Okey, bilangan dia sama. So cikgu pun lukislah ya. Apa-apa shape pun. 1, 2, 3, 4, 5. So cikgu sambungkan 1, 2. Wah, tak lurus pula. 2, 3, 4. Okey, cikgu dah dapat bentuk pertama. Ain dengan Dania dah dapat bentuk pertama awak. Dah. Okey, very good. Okey, dia nak 2 tau. Dia nak 2. Lukis satu lagi. Apa-apa pun boleh. Cikgu pun lukis lah. Cikgu dapat. There's another pokok. Dah, Dania, Ain? Dah, okey. Dapatlah 2 pokok daripada pokok yang asal. Okey. Okey, so macam tu. Okey. So kalau macam tu, kita terus pergi kepada latihan.
Okay, this one. Okay. Okay, so kalau kita tengok latihan ni, okay, sama juga dia buat macam tadi tu. Okay, lukis dua pokok berdasarkan graf H yang diberi. Dia tak sesimpel yang contoh cikgu tadi lah. Contoh cikgu tu very simple. Okay, so sekarang dia ada banyak bucu lah. Banyak bucu. Dan jangan fikir pasal bentuk. Bentuk ni memang walau macam mana complicated bentuk dia, jangan risau. Tapi yelah, betul juga. Sebab awak tak pergi yang contoh bergelung lagi kan. Okay. So jangan risaulah. Okay, anything ingat balik kita punya key point pokok. Pokok tak boleh ada gelung, tak boleh berbilang tepi. Lepas tu dan samalah, cikgu rasa sama je. Bilangan bucu kena tengok dengan bilangan tepi untuk pokok kena -1 untuk pokok. Okey, cikgu nak Ain dengan Dania cuba buat A, boleh ke? Boleh. Okey, tolong cuba. Kalau nak tengok contoh tu pun boleh je. Rujuk refer sekali pun boleh. Okey, mulakan sekarang. Okay, kalau kita tengok okay, kita tengok contoh kejap cikgu pergi kepada contoh kejap. Okay, okay, graph H, graph H. Okay, so dekat sini kalau cikgu tengok pada contoh dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 bucu. So kita tulis dululah bucu sama dengan 6. So automatik tepi dia ada berapa, Dania? Tepi dia ada berapa? Tepi dia ada berapa? Untuk buat pokok. 7. Formula 6 tolak 1. So tepi dia ada 5. So kita kena lukis 6 bucu. Ini kita tengok contoh dulu cikgu explain dulu contoh dulu. Okey, tadi kita go through yang latihan. Okey, so sekarang bucu ada 6, so tepi ada 5. Faham tak, Dania? Okey. So sekarang kita double check lah apa yang jawapan dia bagi ni. So ada 6 bucu. So samalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So tepi dia kena ada 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. So dia menepati kita punya pokok tu, graf pokok tu. Faham tak, Ain? Okay, very good. Okay, dia nak 2 pokok lah. Dia nak dua bentuk berlainan. So lukis je lah next. Okay, as long as 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ni dia A, E, C. So 5. So dapat 5 tepi. Okay, so next. Okay, kita tengok this one, A. Okay, so kalau kita tengok A ni, sekarang ada berapa bucu, Ain? Ada 5 bucu. Betul tak, Dania? Betul, ada 5 bucu. 5 bucu. Tepi kena dapat berapa, Dania? 4. Okey. Okey, so kalau cikgu, kalau tengok kepada ni, cikgu gabungkan apa-apa je lah kan. Apa-apa shape lah kan. Okey.
Okay. So 1, 2, 3, 4. Okay, ada label lah. A, B, C, D, E. Okay, gelung jangan lukis lah. Okay, dapat tak? Dan yang lain pun dapat kan? Dapatlah okay, senang je kan? Mudah je. Yang ni mudah je. Okay, so cikgu buat lagi lah apa-apa C, D, E. So A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4. Siap. Okay. Ain dan Nia, jelas Jelas. Okay. B dah buat ke? Belum kan?